Jadi bila waktu Encik Nabil ceritakan berkaitan dengan the big narrative yang dibincang tadi, saya teringat ada satu video daripada Khalim Sya'al, dan juga ada satu daripada buku penganalisis berkaitan dengan Palestin, Dr. Azam Tamimi seingat saya. Dia menceritakan berkaitan dengan bagaimana para mukawamah ni, ya betul, tak dinafikan lah tentang kewujudan Iran dalam untuk membangunkan gerakan mukawamah ni. Tapi ada at one part yang saya ingatlah Khalim Sya'al ada sebut, dia kata yang paling menyebabkan gerakan mukawamah ni boleh sustain adalah ahli di dalam Gaza itu sendiri. Ataupun daripada gerakan mukawamah itu sendiri sebenarnya yang menyebabkan mereka boleh sustain.